Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Haikal T. Akbar. Dan saya Aisyah binti Ahmad. Kami dari TV PSS Semad akan menemani anda pada hari ini sehingga tamat video. Kerana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk memperingati Hari Guru dan Hari Pekerja yang sangat bermakna ini. Yang dihormati Encik Muhammad Harun, Biju Library, Naib Yang Ketua BIBG, Yang Madani, Yang Berusaha, Cikgu Syarif bin Umar, Ketua SMK Matu. Bersama-sama pada hari ini menyambut Hari Guru serta Hari Pekerja.
cikgu perkenalkan diri cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syarif bin Haji Umar, berusia 47 tahun, baru sahaja meniti ke usia 47 pada 20 hari bulan hari itu. Dan saya berada di SMK Matu dalam kira-kira baru 2 bulan lebih. Apakah ucapan cikgu kepada guru-guru di sekolah ini sempena Hari Guru? Okey, untuk rakan-rakan saya, untuk kawan-kawan saya, untuk sahabat-sahabat saya di kalangan guru dan di kalangan rakan-rakan kumpulan pelaksana, saya ucapkan selamat Hari Guru dan selamat Hari Pekerja kepada semua kawan-kawan saya di SMK Matu ini. Semoga segala urusan kita dipermudahkan dan usaha kita untuk membangunkan SMK Matu berjalan dengan lancar dan berjaya. Bagaimana perasaan cikgu menyambut Hari Guru di peringkat sekolah ini? Setiap sekolah dia ada perbezaan cara dia menyambut, tetapi bila saya berada di SMK Matu dengan sokongan padu daripada rakan-rakan guru dan kerjasama daripada anak-anak di SMK Matu ini, saya rasa sangat bertuah bila saya berada di sini kerana komitmen dan kerjasama mereka memang terbaik. Okey, akhir soalan, pada pandangan cikgu lah, apakah yang menjadi seorang guru itu luar biasa? Ini soalan yang sangat bagi saya mencabar, sebab setiap guru dia ada karakter dia dan setiap karakter itu dia ada identiti dia. Jadi bagi saya setiap daripada guru dia ada keunikan dia sendiri. Dan bagi saya juga paling penting adalah niat kita. Bila saya berada di SMK Matu, niat saya untuk bersama-sama dengan guru dan pelajar di SMK Matu itu menjadi keutamaan saya. Maksudnya kejayaan untuk sekolah, khususnya pelajar-pelajar di SMK Matu ini memang menjadi keutamaan saya. Okey, terima kasih kepada cikgu. Syarif bin Umar. Okey. Okey, kali ini kita akan interview kepada cikgu Kristalina. Okey. Boleh cikgu perkenalkan diri cikgu? Okey, salam sejahtera. Saya Cikgu Kristalina binti Janis. A few moments later. Okey, silakan. Apakah ucapan cikgu kepada guru-guru di sekolah ini sempena Hari Guru pada kali ini? Okey, saya mengucapkan pada rakan-rakan selamat Hari Guru dan semoga terus berdedikasi dalam menjalankan tugas seharian. Soalan seterusnya, bagaimana perasaan cikgu menyambut Hari Guru pada kali ini bersempena tema Back to School? Okey, perasaan cikgu pada tahun ini, cikgu rasa sangat istimewa lah sebab tema dia Back to School dan kebanyakan cikgu-cikgu juga bertungkus lumus mencari baju. Seperti saya sendiri, saya meminjam vest dan necktie dari pengawas PSS sendiri. Jadi ini ialah satu pengalaman yang sangat istimewa bagi saya. Okey, soalan yang terakhir, pada pandangan cikgu lah, apakah yang ada di dalam diri seorang guru menjadi guru itu luar biasa? Okey, bagi saya satu hal yang menjadikan cikgu itu luar biasa ialah bila dia mempunyai keikhlasan dalam hatinya. Sama ada keikhlasan dari segi mengajar, membantu pelajar dan sebagainya. Jadi bila guru itu ikhlas, dan saya percaya pelajar juga turut dapat merasakan keikhlasan. Jadi itu sahaja jawapan dari saya. Okey, terima kasih kepada cikgu Kristalina. Sama-sama. Bye. Berakhir sudah tayangan video pada hari ini. Kami ingin mendendangkan What? Bro, what are you talking about, man? serangkap pantun. Dengarkanlah. Tanam serai di hujung taman, serai disiram setiap pagi. Salam mesra kami hulurkan. Sampai jumpa di lain hari. Kami berdua, wakil unit pengawas Pusat Sumber ingin mengucapkan Selamat Hari Guru buat semua guru di seluruh Malaysia. Sekian, terima kasih.